pukul 8.30 waktu Tokyo. Jom. Sini sikit lah sebab awal lagi kan. Lagi penuh lah sampai pukul 10. Niaga kat Malaysia macam mana? Aku beli egg omelette. Okay. Ya Allah, hijab lah. Mana? Hello, Patrick Tuna, barbecue. Hello. Wah, fresh betul. Masa ni lah kita nak guna kad ni. Sedap dok. Sushi Jepun. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap nak mati. Ramai. Tadi tak ada orang pun. Sekarang pukul 9.40. So siapa nak datang sini, datanglah awal. Pukul 8 dah boleh datang lah. Sekarang kita dah sampai dekat Tokyo Station Building. Aku nak redeem kitchen free. Tengok kalau ada. Wow. Kita nak redeem kat situ. Inilah keliling Tokyo Station Building. Cantik. Another stamp. Jaya guys, dapat. Dan sampai Tokyo Station Building. Hai. Bye orang Malaysia. Orang JPJ bye. Sedih aku. Siap burak lagi. Jadi kan bendera penjajah. Okay guys, aku dah habis bergambar dekat Tokyo Station Building belakang ni. Tadi aku kena interview dengan tak tahulah rancangan Jepun ke, Instagram Jepun ke, Yamagata apa benda tadi cakap tadi. Tapi diorang semua comel-comel. Lepas tu aku jumpa pula dengan orang Malaysia, orang-orang JPJ. Comel je. Lah rindu orang Malaysia. Boleh duduk-duduk depan ni. Tengok tu, jambatan cerita Spirit Away. Wow, sampai dah. Kita kena jalan sikit. Sikit. Start time dia pukul 1. Sekarang pukul 12 lebih. Aku tengok ramai orang beratur. Tengok tu. Kejut saya. Aku macam, asal duduk panas-panas ni? Tunggu nak masuk rupanya. So kalau nak masuk Imperial Palace ni, kau akan dapat ni. Tapi kena beratur lah, panjang-panjang tadi. Lepas tu diorang akan datang bagi surat dekat sorang-sorang. Bagi tiket ni. Kau kena tunjukkan pasport. Okay, sikit ni
ni. So after setengah jam menunggu, kau kena tunjuk pasport ni, then dia akan bagi apa benda tadi untuk guided tour. Finally masuk. Extend our gratitude to all of you for joining us today. De la entrada y hoy hace calor. Sería mejor tener agua a la mano para prevenir la deshidratación. 오늘은 어시에 비비치데 엉그레 온시노 자본에 여기 어시스를 하다가 그때 어느래도 吹き上げ大宮御所とあります。 Masuk English group dengan Mak Sali ni. And I stop for a guide. I will try to wait for everybody, but please understand sometimes I just have to move on to the next. 1921, and it was used as the Emperor's Privy Council. Castle area. Underneath the tower, stone wall were constructed in 1606, and it's still designed by British architect Josiah Condell. However, that building collapsed during the Sudah sampai Tokyo Tower. Gelap dah. So ni counter information. Tada. Baca sendiri. Dah sampai. Tokyo Tower. Jadi kita naik. Dia dah gelap sikit dah tepi. Nyesal dah tu petang. Kalau dah tu pagi cantik kan. Jom naik. Duduk pun dah higut. Tak ada muka orang dah. Nak sampai atas ke? Tak sampai atas ke? Ni tourist information. Aku nak ambil chop and then nak beli tiket nanti. Comelnya kat dalam ni ada jual. Aku tak tahu ni anime apa, tak pernah tengok. Tapi cute siap. Oh pula handsome macam mana kan. Jom beli tiket. Not yet. Nampak orang kaya ni. Salah aku masuk ni. 高さ150メートルのメインデッキまで約45秒でご案内いたします。 Wow. Dia kedai gift shop. Oh, boleh duduk-duduk tepi ni. Mantap. Haha, finally ada tu sampah. Wow. Reza Minato. Bandar paling kaya. Tak tahu kan. Dia cakap tadi. Bagus ni, ada tempat solat. Tak tahu. Semua benda ada. 600 yen je. So sini ada stamp Tokyo Tower punya. Stamp ni tak jelas tapi it's okay lah. Benda pun dah bayar. So basically dalam ni semua macam ni. Jom kita pusing-pusing. Gitu. Semua dalam ni macam tu. Atas ni ada photo spot juga. Tapi kena bayar 1000 yen. Dekat bawah ada ni bapak senggam siot. Gila. Takut. Aku nak tengok bawah. Ya Allah, takutnya aku tengok bawah. Tak ada dua patut banyak. Kita akan naik tangga untuk turun. Ya, tu dia guys. Ini belum lagi kot. Nyesal lah pula turun kat sini. Tengok ni. Aku ni dah lah gayat. Macam mana? Boleh naik balik tak? Allah, dengan angin kuatnya. Ya Rabbi. Apa ni? Tak apa. Kita nak bayar RM50 tu dah. Aduh. Macam tak boleh je guys.
Gila, Jepun memang rare tu. Ini boleh, korang boleh keluar tu ni. Tapi dah tutup kot untuk viewing pada petang. Kau boleh keluar ni, tengok. Oh, aku memang tak lah nak keluar macam ni. Kau tengok, tiada safety net. Ya Allah, dah sampai. Dah habis Naratu, dah suruh sambung pula kat sini. Okay, baik dah sampai bawah ni ada orang. Finally, sisa aku dah habis. Itu saja untuk vlog hari ni. Tada!